Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana, saya Ashraf Hussein. Dan ini rakan Ana, Umar Makeup. So hari ini kami akan tunjukkan cara-cara untuk membina gadget, iaitu gadget rak sepeguna. Pada akhir video nanti Ana akan cakap dia punya ikatan dengan dia punya Ikatan dan fungsi rak sepeguna. Okey, mari kita saksikan. Kita buat dapur ni, kita kena gunakan dengan ikatan tripod lah. Mula manok, air dengan manok. Ini ikatan serum. Ini pula single Snake lashing. Ini pula double snake lashing. Okey. Untuk dekat atas ni pula kita orang buat rama-rama. Contohnya kita orang nak letak ceret lah kat sini, ceret. Okey. Kat
bawah ni pula kita orang buat rama-rama untuk letak barang lah. Okay, lepas tu dekat rama-rama ni kita orang ada buat ikatan balak. Ikatan balak. Itu saja daripada kami.